Ya. 15 16. Aku suka main SBK laju. Tapi benda yang aku bencinya adalah main gear. Sebab benda ni buat rosak kasut je. Kau tengok, even aku pakai kasut motor pun, yang atas ni dah start nak hancur. Lama-lama downshift, upshift ada kesan. Tapi benda ni tak ada masalah kalau kau naik skuter. Alah, skuter. Dia naik skuter, weh, loser. Janganlah beristeri dua. Chill. What if aku bagi tahu korang ada skuter yang rasa dia macam SBK. Boleh pergi laju macam SBK, boleh layan corner macam SBK, tanpa downside SBK. Yang selesa tapi best. Memperkenalkan dia, Yamaha T-Max 560. Actually, Yamaha panggil bike ni dengan nama baru. Bukan T-Max je, tapi T-Max Tech Max Puyo. Dia punya nama. Okay, come on lah Yamaha. Siapa nak panggil nama bike macam ni? Aku tak nak. So, untuk video ni aku stick dengan T-Max je lah. Bike ni datang dengan the best scooter engine configuration ever lah bagi aku. Ya, dia ada Pirelli Twin 562cc je, 47.6 horsepower, 55 Nm of torque, which geli-geli je compare to SBK. Tapi seriously, Yamaha tahu macam mana nak produce bike yang betul-betul boleh bawa kau ride. First feature yang aku nak highlight dekat korang adalah motor ni dia tak guna chain. Dia guna belt. Dia CVT belt driven. Setengah orang mungkin tak suka lah bila guna belt, tapi bagi aku dia sama je macam dengan chain. Kalau korang maintain ikut apa yang manufacturer recommend, dia tak ada masalah pun, and even better daripada chain. Sebab korang tak perlu buat maintenance macam kotor-kotor minyak rantai tu, tak ada. Chain ni just naik and ride. Ada satu benda yang aku nak tunjuk dekat korang. Kalau kita buka boot ni, korang tengok dekat sini, dia ada notice IMU inside. Ni satu features yang aku harus bagi 5 bintang dekat bike ni. Sebab bike ni datang dengan latest ride assist punya teknologi, yang paling canggih punya lah. Dalam IMU ni basically dia ada the whole sensor banyak lah untuk detect movement bike ni. Korang tengah lean ke apa ke, supaya dia boleh adapt ikut riding condition tu. So bike ni dia datang dengan full feature macam sport bike. Sebab IMU ni biasa dia dalam sport bike je, dia tak ada dalam skuter. And this is the first time aku nampak Yamaha turunkan kepada skuter. And betul-betul nak cakap, Yamaha T-Max ni memang sporty habis lah. Dia datang dengan traction control, and then dia datang braking control, ataupun orang lebih familiar dengan cornering ABS, which sistem ABS yang lebih pintar berbanding dengan ABS analog biasa tu. And then dia ada juga, korang boleh datang dengan, korang boleh adjust dengan riding mode. Korang nak lebih lembut ataupun lebih pedas. Alang-alang dekat sini aku nak tunjuk satu benda yang hidden features yang korang mungkin tak tahu dekat bike ni, adalah dekat bawah ni ada satu lever tau. Korang tarik, backrest ni sangat ergonomik. Jadi sesuai untuk rider yang besar ke apa ke, dia boleh support, dia boleh tahan badan korang mengikut saiz korang. And then korang tengok ni, dekat sini ada satu joystick. Korang tolak ke atas, korang turun ke bawah, windshield dia electronically adjustable. Apa yang aku suka pasal windshield ni, cuba korang tengok dia punya movement ni. Banyak kot. Kalau naik tu betul-betul naik. Ni adalah windshield yang paling banyak bergerak yang pernah aku tengok lah. Yamaha claim dia bergerak 110mm. And apa yang aku suka pasal windshield ni, bukan sahaja dia boleh naik tinggi tau, tapi dia punya lebar ni cover satu badan. So benda ni pentingnya kalau korang ride jauh. Kalau korang nak pergi bike week across negeri, Terengganu ke Pahang ke apa ke, ada benda ni, memang korang selesa lah. This is the best bike untuk korang travel across negeri. And then dia punya braking system dia sekarang ni Yamaha memang pandai buat. Tarik rasa solid, dia punya bike tu rasa jelas, and dia tak ada rasa macam sponge macam bawa motor biasa tu. Dia tak ada, dia solid sepanjang masa, even though korang ride
harsh. And kalau korang perasan dekat handlebar ni, ada satu lever yang pelik. Ni handbrake bike ni. Cara operate dia, korang tarik lever ni ke belakang dan tolak sampai habis, sampai dia lock, supaya tayar belakang ni dia lock and korang tak roll ke belakang ataupun jatuh ke depan apabila korang park dekat atas bukit yang curam. Jadinya benda ni sangat membantulah. Ataupun korang just berhenti tepi jalan, korang tak nak tahan dengan kaki, korang handbrake je. Senang. And benda yang paling best sekali, korang kena tengok dekat belakang ni, dia punya size brake dia besar gila. Dalam spek dia tulis 282mm. Tapi kalau nak compare dengan SBK punya brake, SBK standard 200.5 je. Yang ni 282. And benda ni memang sangat seronok lah, ada rear brake dekat belakang ni. And korang akan find benda ni, korang akan guna benda ni lebih kerap daripada apa yang korang imagine mula-mula. Sebenarnya ada banyak lagi features lain yang aku malas nak elaborate sangat, nanti panjang pula video ni. No wonder Yamaha beria sangat nak panggil bike ni TechMax, sebab penuh dengan feature yang highly demanded. Tapi aku rasa apa yang aku nak convince korang dalam video ni adalah riding experience dia. Sebab ni the main highlight bike ni. Although bike ni 560cc je and harga dia dekat 70k, aku rasa aku sanggup lah bayar. Sebab dengan riding experience yang bike ni offer, bila aku dapat rasa, aku rasa padan lah dengan harga yang Yamaha minta ni. Dia punya ride quality memang top notch. Yamaha ni memang pandai configure bike dia. Seriously, even though dia skuter, tapi rasa dia seolah-olah korang naik bike yang manual ataupun bike di city tau. Dia punya tarik tu serius kuat, turun darah, boleh pening kepala tau. So considering CVT kan, yang kira agak lemau, benda ni agak impresif lah bagi aku. Tapi Yamaha berjaya buat bike ni jadi sangat responsif and sangat smooth. Dia punya clutch dia tak berasa tau bila dia engage. Low speed tu sangat predictable. CVT dia tak lembab, dia punya rubber band effect tu tak rasa langsung lah. And apa yang aku suka adalah torque bike ni tak hilang lah. In fact, aku rasa CVT ni the best CVT yang transfer torque daripada engine kepada bike ni. Betul-betul korang boleh rasa setiap newton meter torque yang engine bike ni produce. Bike ni yang bestnya bukan dekat horsepower tau, tapi dekat torque dia. Sebab tu lah benda ni rider Harley gila-gila kan. And T-Max ni boleh buat korang rasa puas lah. Tapi tak sama macam bike Harley, skuter ni boleh pergi macam level SBK tau. Satu benda yang skuter biasa struggle, and even bike Harley sendiri pun tak boleh pergi selaju macam ni. Cuba korang cari, cuba korang komen dekat bawah, bike skuter apa yang boleh pergi 180 km sejam macam bike ni. Cuba korang komen sekarang. Susah nak cari. Even skuter sisi besar daripada manufacturer lain pun paling-paling boleh pergi pun 1617 je. Sebab memang limit physical CVT ni. Tapi bike ni tak ada masalah. Nak naik kepada 150 tak ada masalah, dia ringan. And then korang push and push, dia ada lagi power, dia naik lagi top speed. Macam naik SPK betul lah. Apa yang Yamaha buat dekat bike ni aku respect lah. No wonder orang Europe sangat gila dengan bike ni. Sebab bike ni bukan saja selesa tau, tapi riding experience dia tu tak digadaikan lah. Seronok tu tak hilang. Sebab mostly skuter dalam market ni, dia dijual sebagai satu comfort bike tau, ataupun satu utility bike. Kalau korang nak cari bike skuter yang sporty boleh buat macam ni susah sikit lah. Kalau ada pun yang claim skuter dia sporty, aku boleh bet dengan korang, rasa dia tak sama macam korang bawa T-Max. Aku dah test banyak skuter, bike ni hands down the sportiest bike yang aku pernah test. Sportiest skuter, sorry pembetulan. Bike ni memang well built lah, memang pandai Yamaha buat. Tapi bike ni tak perfect. Mari aku cerita beberapa downside bike ni. First thing yang aku tak berkenan pasal bike ni adalah dia punya berat dia. Untuk 500cc, tak sampai 600cc, berat dia 221 kg, which almost full size punya touring punya berat. Bike ni kalau korang nak bangunkan daripada parking, dia memerlukan tenaga lelaki korang untuk push bike ni. Jadi kalau korang naik turun kerap atau guna benda ni untuk utility kan, korang akan rasa penat tau.
Lepas tu lagi satu hal, untuk rider yang baru, beginner, yang baru nak masuk dunia motosikal, aku tak recommend lah naik terus bike ni. Berat buat ramai rider kecundang. Motor ni power, sangat powerful, and dia rasa agile, tapi agile dia tipu. Jadi korang kena sentiasa beringat, kalau korang bawa laju, kena ingat bike ni ada lajak dia. Dia boleh buat layang corner, tapi curve dia lain, tak sama dengan motor yang biasa. Second thing, benda yang aku kurang minat pasal bike ni adalah storage space dia. Korang tengok bike ni besar tau. Dia punya lebar ni almost 1 meter. Tapi storage dia kat sini terhad. Lepas tu ada kompartmen kat sini, and that's it. Tak ada dah benda lain. Jadinya kalau korang nak bawa barang, korang akan struggle sikit lah. Apa kata Yamaha besarkan sikit lagi motor ni untuk tambahkan storage kompartmen. Sebab apa tau? Sebab kalau korang nak tambah side box kat tepi ni, dia akan jadi lagi lebar. Bike ni boleh mencecah 1 meter punya wide. Jadi kalau korang naik dekat traffic yang dense kan, yang korang nak menyelit-nyelit, bike ni akan struggle sikit kalau ada side box. Korang akan dapat malu je. Korang kena follow traffic, kena stop, tak boleh menyelit, kena gelak kat orang je nanti. Tapi ada satu benda yang aku tak expect dengan bike ni. Bike ni guna parallel twin. Parallel twin ni dia punya potensi dia dekat top. Sebab tu kalau korang tengok, banyak full size touring ataupun dual sport, dia guna konfigurasi enjin parallel twin. Tapi ada satu advantage yang best korang boleh dapat daripada enjin ni, iaitu enjin parallel twin ni dia sangat jimat minyak. Dengan keseronokan yang bike ni offer, dengan respons throttle yang sangat pick up, handling yang tidak mengecewakan, dia punya consumption minyak ni agak impresif jugalah. Aku yang bawa SBK rasalah boleh notice perbezaan consumption minyak antara motor ni dengan SBK biasa. Agak ketara juga. Seolah-olah bike ni 15 liter tank dia, tapi rasa macam bawa 18 liter punya bike. Sekali isi memang tahan. Apa yang aku buat rasa lagi wownya adalah aku dah guna bike ni selama seminggu, and sepanjang aku dapat bike ni memang aku test lah. Aku lock throttle banyak, bawa agresif, sporty lah, sporty riding, and aku hanya isi minyak satu kali saja untuk bike sebesar ni. Impresif kan? Ya, 15 16 17. Okay, part ni aku kena slow down. Sebab untuk skuter berat macam ni, aku takut sikit lah. Kena beringat. Untuk siapa yang minat SBK, hardcore riders, tapi dah malas nak main manual clutch, aku rasa bike ni sangat sesuai lah dengan korang. In fact, aku tak rasa macam ada bike lain yang boleh bagi riding experience yang sama dengan Yamaha T-Max ni. So, adakah korang patut consider bike ni? Atau korang patut beli kalau korang ada bajet? Aku rasa korang patut straight away beli je bike ni. Sebab aku rasa korang takkan kecewa lah dengan bike ni. Apa-apa pun, jangan lupa like, share dan subscribe. Kita akan jumpa episod akan datang. Ciao.